Audio Jungle. Salam sejahtera warga SMK Mabau. Anda bersama saya, hos anda, iaitu Ernest Desai Eric dari kelas 4 Anggrek. Dan tema kita hari ini adalah bahasa. Dan kita ada tetamu jemputan dari pihak murid. Sila perkenalkan diri. Hello, nama saya Muhammad Zakwan Chin dari 4 Alamanda. Ada lagi fakta-fakta yang anda boleh perkenalkan? Tiada buat masa sekarang. Okey, jadi kita masuk terus ke soalan kita. Okey, soalan pertama. Apakah itu bahasa, Zakwan? Dalam pandangan saya, bahasa itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dan juga salah satu cara kita menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan. Menarik. Jadi bahasa ni dia ada banyak jenis bahasa, kan? Ya. Anda dapat cakap beberapa ke? Ya, saya boleh cakap 3 bahasa dengan sangat efisien. Bahasa itu adalah bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga bahasa Melayu. Nak saya demo? Nanti. Jadi bagaimanakah cara untuk menguasai bahasa, Zakwan? Bagi saya, cara saya menguasai bahasa-bahasa yang tadi saya telah sebut tadi adalah dengan memperbanyakkan percakapan dengan orang yang pelbagai bangsa. Seperti contoh bahasa Cina dengan orang yang bercakap bahasa Cina. Bukan dengan murid sahaja, dengan cikgu, guru-guru dan juga ibu bapa. Bahasa Inggeris juga, dalam bahasa Inggeris saya menggunakan pelbagai aplikasi, social media dan juga menonton televisyen yang menggunakan bahasa Inggeris tersebut. Bahasa Melayu pula, saya meminta pertolongan daripada kawan-kawan saya yang lebih mahir dalam bahasa Melayu. Jadi dia kena selalu cakap lah untuk biasa, kan? Ya, betul. Okey. Jadi anda belajar bahasa yang anda telah cakap tu dah berapa lama dah, Zakwan? Dari saya kecil lagi. Agak-agaknya berapa tahun? Bahasa Cina sejak saya lahir lagi, bapa saya sudah ajar saya cakap bahasa Cina. Bahasa Melayu pun sama sebab mak saya orang Melayu. Manakala bahasa Inggeris saya start lebih menceburinya apabila saya masuk ke sekolah menengah. Jadi awak ni sekolah SJKC ke? Sekolah Cina? Ya, dulu saya dari sekolah SJKC. Jadi apakah anda rasa kelebihan yang kita dapat daripada sekolah Cina? Kelebihan dari sekolah Cina saya, seperti contoh, saya punya bahasa Cina, kan? Dulu waktu saya masih kecil, sebelum saya masuk sekolah Cina tu, saya punya bahasa Cina memang saya rojak-rojak saja. Tapi sejak saya masuk dari sekolah Cina itu, saya punya bahasa Cina juga dapat improve dan juga dapat mempertabahkan. Selain daripada aspek bahasa, apa lagi kelebihan atau kebaikan yang anda boleh dapat daripada sekolah SJKC? Dari sekolah SJKC itu seperti contoh lah, saya punya matematik, kan? Mereka telah sediakan salah satu cara yang senang untuk kita menghafal sifil darab dan juga sifil bahagi. Bagi saya itu adalah salah satu kelebihan dari sekolah itu. Baiklah, jadi soalan seterusnya, apakah kebaikan bahasa yang anda dapat daripada hidup anda? Bahasa, banyak sangat bahasa ni telah membantu saya. Bagi saya, bahasa ni adalah salah satu alat yang sangat mematikan. Kenapa? Sebab kalau macam contoh lah, orang cakap kita ke belakang kita guna bahasa yang mungkin mereka ingat kita tak tahu, sedangkan saya tahu. Jadi kita boleh faham dan juga memperdayai mereka dengan strategi kita. Selain itu juga, bahasa ni bagi saya adalah salah satu cara kita merapatkan silaturahim dengan orang lain, memahami budaya mereka dan memahami agama mereka. So dia ni macam bila kau ni pergi kedai, mereka tak boleh tipu kau lah, kan? Ya, betul. Ya, dia selalu macam tu. Jadi selain daripada yang aspek-aspek yang anda telah cakap tadi, apa lagi kelebihan yang anda boleh dapat? Contohnya dekat sekolah. Dekat sekolah banyak manfaat dia. Saya boleh macam contoh lah, kan nama saya Muhammad. Kebanyakan cikgu ingat saya memang pure Islam lah. Tapi yang mereka tak tahu, saya boleh cakap bahasa Cina. Sebab itu kadang-kadang kalau saya rasa tertiba nak kejutkan mereka, saya terus cakap Cina dengan mereka tertiba. Jadi dia sama macam saya. Muka saya macam Cina, tapi saya bukan Cina langsung. Ya, macam tu. Saya ni macam Cina, tapi BM dengan English ya. Dapatlah. Okay lah. Jadi soalan seterusnya,
apakah bahasa yang anda kuasai dan kongsikan, bolehkah anda kongsikan kepada saya? Boleh. Bahasa Inggeris, I can speak English very fluently because I've been investing in it since I was 13. Because I told myself that English is a very good language that I need to like explore the outside world, so that I can communicate with the other people outside of our country. Oh, that's relatable. I can speak English well too. Jadi, selain daripada bahasa English, boleh tak anda demonstrasi cara anda bercakap? Yes, of course. 我可以说华文，我的华文也是不是这样好啦，可是我的华文是好像那种在家人家楼家的那种华文。哦，我也是一样，我有 mix 一点华人啦，可是也是roja juga那样啦。Okay, jadi soalan seterusnya, apakah kepentingan bahasa Melayu dan faktor bahasa Melayu kurang diminati? Kepentingan bahasa Melayu itu dalam hidup kita adalah yang merupakan bahasa negara kita. Sebab itu kita mestilah berpegang kepada bahasa itu. Tak kiralah kita membawa trend dari luar negara kah atau dari budaya kita kah, bahasa Melayu itu patutlah kita kuasai. Dan sepatutnya bahasa Melayu itu adalah antara bahasa yang patutnya kita utamakan sebenarnya. Dan tadi apa tadi yang jadi faktor kenapa dia kurang diminati? Orang seperti yang saya bilang tadi, social media, budaya, ibu bapa, mereka semua mainkan faktor yang sangat penting. Seperti contoh, peranan ibu bapa dalam memastikan anak-anak menggunakan bahasa Melayu sejak kecil lagi. Dan juga social media. Social media zaman sekarang, mereka kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Sebab itulah bahasa Melayu dipandang remeh. Jadi kan, contohlah, selain daripada untuk memiliki sijil SPM kan kita nak sijil SPM, BM mesti lulus kan? Ya. Jadi kalau contoh kita ni dah besar nanti, kita kerja international, kita taklah perlu BM sangat. Jadi kenapa walaupun kita tak perlu, dia masih sangat penting kepada kita? Kenapa? Sebab bahasa Melayu itu adalah merupakan bahasa negara kita. Tanpa bahasa negara kita, apalah asal-usul kita? Bahasa itu merupakan latar belakang kita. Jadi sebab itu, walaupun kita bekerja di luar negara atau di mana-mana saja pun, patutlah kita ingat bahasa kita itu adalah core kepada negara kita. Oh, so dia untuk mengingati asal-usul kita sebagai orang Malaysia kan? Betul. Ya, okey. Soalan seterusnya, apakah anda rasa kelebihan dalam mempelajari bahasa Melayu? Bahasa Melayu ni sebabkan macam contoh dalam di kawasan yang saya tinggal ni, Sarawak kan, banyak orang yang cakap bahasa Iban. Jadi saya tak faham lah. Jadi cara saya berkomunikasi dengan mereka adalah menggunakan bahasa Melayu. Dan makin lambat saya menggunakan bahasa Melayu itu, saya mempelajari bahasa Iban tersebut dengan menanya mereka. Oh, begitu. Okey. Jadi, untuk kesimpulan kita pada hari ini, apakah anda dapat kongsikan dengan tema bahasa kita ini? Kesimpulannya, walaupun bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa apalah yang kamu telah pelajari, ingatlah bahawa bahasa Malaysia itu adalah bahasa negara kita. Dan ingatlah bahasa Malaysia itu adalah salah satu kunci kita kepada kejayaan. Dan juga jangan lupa yang seperti saya telah mention tadi, bahasa Melayu itu adalah merupakan antara alat kita yang paling mematikan dalam dunia ini. Begitu. Okey, sangat-sangat menarik. Jadi sekian saja daripada kami orang podcast SMK Mebang. Fight to be the best.